Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dalam channel Seram Tugu. Okey, malam ni seperti biasa kita sambung lagi topik seram kita. Podcast seram kita. Kita sembang berkaitan dengan misteri sebuah lagu cerita lagu Ulik Mayang. Ya, Ulik Mayang. Lagu ni berasal dari negeri Terengganu. Kisah dia dah lama dah, pada zaman Sultan Mansur Shah lah kalau kita. Sama dah. Lama dah. Dia ni kalau nak tahulah, kalau Adam nak tahu kisah dia, bermula sekumpulan nelayan. Dia turun ke laut. Ke laut, nelayan turun ke laut, tapi dilanda ombak besar macam mesin sekarang lah, mesin terkujuh ni. Jadi tujuh nelayan ni terdampar di pantai lah. Dia terpantai di daerah dalam negeri Terengganu jugalah. Okey. Jadi 6 orang daripada 7 tu jadi 6 sedar, yang seorang tu tak sedar. Jadi masih pesang lah. Masih pesang. Lepas tu macam mana dia orang ni nak buat, dia panggil bomo. Okey, bomo. Cerita ni bomo lah. Maknanya dia nak bubat kawan dia yang tak sedar ni. Jadi kawan dia ni dah masuk alam lain lah. Maknanya kawan dia dah dihantui dengan alam lain. Maknanya dikatakan alam buniang lah. Okey. Jadi bomo ni, dia berubat ni, dia dapat rasakan ada kawan dia ni duduk dalam alam lain. Alam ni buniang lah. Jadi bomo ni dia kena berlawan. Maknanya berlawan dengan setiap puteri. Maknanya puteri daripada yang paling bongsu sampai ke puteri yang paling sulung. Dia berlawan lah, sampai puteri pertama, puteri kedua, sampailah puteri yang ketujuh. Yang sulung dia ni, yang sulung. Jadi kisah dia ni adalah skrip dari lirik lagu Ulik Mayang. Ulik Mayang ni lah kena, kalau kita sekarang ni kalau nak katakan Ulik Mayang ni tak boleh pasang dah. Kalau orang rakyat Terengganu dia faham lah, dia tak boleh. Kalau Ulik Mayang ni kira macam dia ni macam apa nama, puja. Macam di lagu tu memuja seseorang. Macam Ulik Mayang diulik, macam tu. Ulik dengan puteri. Macam tu lah. Jadi bila kita puja dia, sekarang ni, kisah sekarang ni, kalau seseorang tu menyanyi atau mendengar lagu ni, dia akan jadi macam mengacau. Seseorang tu maksudnya betul-betul original Terengganu ataupun okey, contohlah orang ni sebenarnya kalau orang luar, dia bukan darah asal Terengganu, dia kalau dengar pun macam benda ibarat biasa je. Kalau original mak atau nenek atuk dia keturunan Terengganu, dia dengar lagu tu, dia akan jadi macam dia akan jadi dia boleh rasa dia ni daripada alam bunian. Macam saya keturunan daripada Terengganu. Okey, mak ayah daripada Terengganu. Saya memang tak boleh dengar lagu Ulik Mayang. Kalau dengar dia rasa. Ya, asal dia Ulik Mayang ni memang saya tak tahu. Yang saya sebenarnya tak boleh dengar lagu Ulik Mayang. Sejak bila tahu? Sejak saya belajar 6 kot. Belajar 6. Masa tu saya nak UPSR. Masa zaman saya ada UPSR lagi. Okey, UPSR ada tu adalah persembahan malam akhir untuk tahun 6 kita buat malam. Jadi kita masa tahun 6 tu, kita 3 bulan terakhir kita duduk asrama lah. Asrama saya tu ada macam nak exam, nak test UPSR, ada asrama lah, kena duduk asrama. Lepas semua orang dah balik, kita orang maknanya cuti sekolah dulu, habis cuti sekolah. Lepas pada UPSR tu, kita orang ada persembahan lah. Persembahan ni ada, saya ingat lagi dalam persembahan tu kita bertujuh. Ada seorang tu dia macam kena rasuk, dia terbaring, kita berlakon. Waktu persembahan. Waktu persembahan tu
Lepas tu kita pasanglah lagu tu, Ulik Mayang, sambil kita jampi-jampi. Tapi kita bertujuh ni tu tak sedar diri. Tujuh tak sedar. Ya, tujuh. Sebab kalau sekarang ni pun kalau kita dengar kan, kalau selama ni kita dengar lagu, kita buat podcast pasal lagu Sofia kan. Sofia Sheila on 7 kan. Tapi Ulik Mayang ni kalau orang Terengganu dengar, memang orang rasa seram lah bagi dia orang. Ulik Mayang. Lepas tu lagu ni memang ada satu tempat tu pernah dengar, jarang dimainkan dalam radio. Jarang dimainkan. Nah, dalam radio ada satu radio television Malaysia Terengganu, Radio Terengganu lah, FM. Dia satu malam ni, mana ni tahun 98, tahun 98, masa tu saya ingat lagi, saya masih lagi di Form 3. Saya dengar malam tu lagu tu dimainkan di radio Terengganu FM. Saya tak pasti rasa Terengganu FM. Masa tu kita orang tengah study PM, penilaian menengah rendah. Tengah main tu saya duduk asrama ni, asrama Form 3 kan. Terus gelap, pada api, blackout satu blok tu. Dengan tiba-tiba dengar suara macam mengilai, macam suara tu dengar kenderaan kanan kiri, dengar macam lama lah maknanya. Lama dengar suara yang memanggil-manggil kita orang, suruh masuk ke dalam dia punya alam dia. Lepas tu kita ni macam nampak dalam suasana tu macam berasal tu ialah alam bunian kan, bahasan. Tapi kita orang tak berani nak pergi ke alam tu lah. Jadi sekarang ni kalau kita orang kan, macam kita orang memang tak boleh dengar langsung lagu Ulik Mayang lah. Ulik Mayang ni kalau kita pun nak mainkan lagu Ulik Mayang pun memang tak boleh lah dalam YouTube ni kan. Nanti sekejap kena tu lah. Copyright lah. Satu. Biasalah letak lagu mesti copyright. Memang kena kan. Jadi memang kalaulah dimainkan kan, jarang lagu tu dimainkan di negeri Terengganu. Kalau ada upacara pun ada persembahan Ulik Mayang. Biasanya Ulik Mayang ni kalau dekat Terengganu dia akan main di tepi pantai. Dia memanggil roh-roh yang dekat pantai tu. Dia putih-putih yang pakai tu, dia akan memanggil roh-roh yang nyawa-nyawa yang itulah, nelayan tu. Nelayan tu meninggal lah. Dia Ulik Mayang ni adalah mantra lah. Dia jadi lagu Ulik Mayang tu dah ubah dah lirik sebenarnya. Kalau lirik asal dia, kalau siapa yang baca terus masuk dalam alam bunia. Yang lagu tu dah diubah. Dah ubah dah. Lirik dia memang ubah. Tapi kalau nak betul-betul, ada orang yang macam orang pure Terengganu, dia ada di betul dia. Mantra tu. Tapi kalau rasa macam kalau kita Google kan pun ada mantra tu. Tapi jangan beranilah. Jangan cuba untuk menterakan tu. Sebab memang akan terjadi. Sebab dengar cerita pada, saya tak tahulah, setahun 2 tahun lepas, ada benda ni buat persembahan di KLIA. Boleh search dekat YouTube ke kat mana, persembahan. Boleh dekat KLIA? KLIA. Persembahan ni macam tahu melawat Malaysia kot. Tour Malaysia macam tu lah. Tour Malaysia. Lepas tu adalah daripada orang luar datang buat sembahan Ulik Mayang. Dengan tiba-tiba ada yang pengsan. Jadi walaupun dia bukan berlaku di negeri Terengganu, jadi siapa yang buat persembahan tu kemungkinan besar lah. Tapi orang cakap lah, ya ke. Tak, dia kalau orang yang betul-betul dengar, orang yang betul-betul tu akan rasa dia punya aura dia, lagu tu Ulik Mayang.
Jadi ulik mayang ni kalau tempat yang betul-betul dia, saya rasa kat Dungung kot. Dungung. Dungung kot. Macam itulah kisah ulik mayang. Lagu ulik mayang. Itulah daripada saya, ulik mayang. Adang ada cerita untuk malam ni? Saya ada cerita untuk malam ni. Okey. Cerita saya ni rumah Afgan. Bukan rumah agak. apa ni? Agam apa? Bukan agak. Rumah Agam. Agak 99. 99 doors. Okey. Okey, rumah ni dah lebih 100 tahun sebab dia dibina pada tahun 1840. Oh, lama Zaman British dulu ke? Ya betul. Zaman British dulu sebelum Decca lagi. Betul. Okey. 1824. 1840. Uish. 1840. Memang zaman British ke zaman British Jepun ada time tu. Jepun bukan 19 lebih. Tapi yang cerita ni ada Jepun. Jepun juga. Ada Jepun juga. Okey. So kita ni dulu pasal rumah ni. Rumah ni dibina pada tahun 1840. Dia berkonsepkan seni bina dia tu. Berkonsepkan colonial British. Oh, memang British lah yang buat rumah tu. Okey, dia berada di rumah ni kat mana? Rumah ni dekat Nibong Tebal, Penang. Nibong Tebal, Penang. Oh. Di Nibong Tebal, Penang. Penang. Okey. Nama British yang masuk tu? Nama British tu apa ni? Francis Light. Sekeluarga dia datang. Family Ramsden. Oh, Ramsden. Ada. Sejarah dia ada. Sejarah dia memang ada. Ada tahun 9 masa tu sejarah tingkatan 2. Sejarah tingkatan 2. Rumah tu. Okey. So kita teruskan teruskan je, tak apa nak Okey, baik. Okey. Dia yang misteri rumah ni, dia 99 pintu. Sejarah rumah dulu kita masuk. 99 pintu tu dia bukan 99 bilik. Oh, itu? Dia hanya ada 10 bilik sahaja. 10 bilik je? 10 bilik je sebenarnya. 99 tu maksud dia apa? Maksudnya satu bilik tu dia ada 5 ke 6 pintu. Okey, maknanya kiri kanan dia tu ada pintu. Ada pintu. Satu bilik tu dah 5 ke 6. Okey. So, yang misterinya rumah tu, dia agak anda ni kebun getah. Oh, estate lah, estate. Okey, pokok getah. Kalau dalam Google Map tu kita tengok sekitar tu kelapa sawit kan. Dia kelapa sawit ke apa getah? Dia pokok getah. Pokok getah. Tapi rumah dia tu, banglo dia tu dekat rumah agam dia tu dekat dalam kelapa sawit tu. Kelapa sawit lah, maknanya tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh, orang kaya lah ni. Memang orang kaya dia ni. Lepas tu? Okey, lepas tu dia ni yang misteri dia ni cucu dia. Cucu dia ni kan satu family duduk kat rumah tu. So pada satu malam tu cucu dia ni turun mungkin nak ke dapur. Cucu dia turun tangga tu kena tembak dengan tentera Jepun, askar Jepun. Kena tembak. Dia jemput serang dia ke malam tu? Serang cucu dia. Lepas tu askar Jepun tu bunuh semua yang ada dalam rumah tu. Okey. Termasuk yang semua Ramsden tu. Okey, Ramsden meninggal dalam rumah tu lah. Dalam rumah tu. So bila keluarga tu dah meninggal semua, so tentera Jepun yang ambil alih. Dia guna rumah agam tu sebagai orang kata apa ni, markas. Markas dia. Markas Jepun. Jepun. Oh, dia ambil rumah dia ambil rumah agam tu. Jadi markas dia. Okey. So bila dijadikan tu markas dia. Dia ni Jepun orang Jepun ni dia tangkap macam orang-orang Melayu ni kan. Dia tangkap, dia masukkan dalam rumah tu, dia kurung, dia diseksa lah. Diseksa, dibunuh dalam rumah tu. Okey. So itulah misteri rumah agam 99 pintu tu. Sekarang ni memang ada lagi lah. Sekarang ni memang ada lagi. Pada beberapa tahun lepas rumah tu terbakar 70%. Kenapa? Tak tahu sebab apa. Lepas tu satu rumah lagi. Tu ada elektrik ke sekarang ni? Tak ada. Tak ada elektrik. Memang dia jauh dalam rumah dalam ladang kelapa sawit lah. Dalam kelapa ladang kelapa sawit tu. Betul. So lepas tu jadi tempat ni sekarang ni jadi tempat paranormal, satu lagi tempat pemuja. Dah sebelum dia terbakar tu ada orang tinggal situ?
last tak silap askar Jepun. Tapi kan pernah dengar tak tahu Solo Ambus ke Abang Rozi Rizal Rozi pernah pergi ke rumah tu. Rumah tu kalau tak silap dia masa dia pergi tu ada orang jaga. Orang bersih rumah tu. Oh ya kan? Ada tukang kebun. Mungkin kelapa sawit tu. Orang kelapa sawit tu yang jaga. Sebab ladang tu adalah ladang milik persendirian. Mungkin dia dah jatuhkan kepada tentera Jepun ke untuk jaga sekali dengan rumah tu. Kan? Tentera Jepun jaga sekali. Tak, maknanya dia upah kot. Dah jadi markah tu. Tak tahulah. Sebab dengar cerita sebab dia pergi tu Abang Faizal ke Abang Rozi kan, Faizal Rozi, dia kata dia jumpa pakcik yang jaga rumah tu. Oh, ada orang jaga sebenarnya. Rumah tu. Sebab kenapa dia tak, mungkin ada sebab lah kenapa dia tak roboh rumah tu. Sebab apa? Kadang-kadang tu rumah-rumah lama ni bukan milik kerajaan pun. Tu dia tak ada hak pun untuk nak roboh rumah, nak roboh ke rumah-rumah tu. Sebab rumah tu dah milik kerajaan British dulu. Kemungkinan dia tak ada hak untuk robohkan. Mungkin dia ada nak buat sejarah tersendiri ke. Okey, ada lagi. So rumah tu bila lama ada bomo-bomo yang buat puja kat situ. So dia kata rumah tu ada yang pintu yang ke-100. Tapi pintu tu kadang-kadang je. Maksudnya ada waktu yang tertentu ada pintu yang ke-100. Pintu tu dia hubungkan ke alam sebelah, alam lain. Dia hubungkan. Okey. Jadi macam ni lah. Apa nama ni dah. Jadi macam satu misteri lah. Rumah tu. Okey. Itu je lah untuk malam ni. Okey, jumpa lagi kita next video. Terima kasih view yang sudi like, komen and share kita punya channel. Kalau boleh komen lah apa-apa yang nak komen pun kita terima. Kalau boleh viewer kita ni tolong komen lah, beri support kita sebab channel kita masih baru lagi. Okey, please untuk malam ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.